Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hairul daripada Kedai Metal Detector Malaysia. Saya nak buat satu video review lagi berkenaan dengan nokta akupoint. Okey, apa itu nokta akupoint yang ni pointer. Okey, macam saya terangkan, pointer ni untuk membantu orang yang nak cari item. So selain daripada metal detector yang besar tu, yang pakai tangan tu, so yang ini ada satu lagi yang kecil yang membantu untuk cari item. Dia akan detect segala jenis metal lah. Okay, yang tu boleh tengok dekat YouTube saya yang lepas-lepas ada dekat saya share. Yang malam ni saya nak share berapa tahap yang paling kecil dia boleh detect. Okay, saya tunjukkan dulu untuk pointer ni, yang siapa yang belum tahu, fully 100% kalis air waterproof, boleh bawa menyelam 5 meter kot kalau tak silap saya tak ingat lah. Nanti tengok balik katalog dia. And then harga dia yang saya jual sekarang ni masih lagi harga promosi $700.5. Warranty 2 tahun, warranty 2 tahun. Harga yang saya masih jual adalah $700.5. Okay, right. Saya cuba ambil sampel sebab ada yang tanya saiz macam mana boleh detect. Okay, so saya ambil contoh saiz yang ini yang ini adalah nugget halus. So kalau kita timbang, tengok timbang ni 0.03. Okey, yang ni 0.03. 0.03. Yang ini nugget, berat dia 0.23. 0.23, okey. 0.23. Dan ini adalah mata wang lah, mata wang yang diperbuat daripada emas. Berat dia 0.63. Okey, 0.63, lepas tu 0.23, kemudian yang ni 0.03 tadi. Okey, kita tengok kalau item tu lebih berat daripada yang ini tadi kan. Kalau saya test yang ada yang lebih besar, maksudnya memang dia boleh detect lah. Kalau yang kecil macam ni, kalau andai kata dia boleh detect nanti, so kalau ada kecil lagi daripada 0.03 tu, kalau dia tak boleh detect, memang tak boleh detect lah, macam tu je. So saya tak perlu test barang yang lebih besar lah. Kalau barang besar memang dia akan lagi boleh detect lah kan. Okay, so yang ini pointer ni saya on button dia. Saya on button dia. Okay, yang ini sensitivity saya set full lah. Saya set penuh. Okay, set penuh. Kemudian saya tunjuk dulu. Nanti kan ada yang kata saya tipu pula. Okay, ni meja ni tak ada item apa maksudnya saya dah on ni. So memang confirm dia tak ada objek-objek besi. So kalau ada besi memang dia akan detect Okay, saya try dengan dulu 0.03 ni. 0.03. Yang ini memang lebih kecil daripada beras lah, senang kata. Kecil, 0.03. So kita letakkan dekat pointer ni. Nampak? Dia detect tak? Dia tak bunyi kan? So dia tak bunyi, memang tak boleh lah. 0.03, pointer tak detect. Jadi kalau siapa yang nak pakai untuk cari emas halus, emas serbuk tu, kalau 0.03, kalau ikut yang saya punya testing ni, sensitivity saya letak full lah ni. Okay, dia tak detect. So dia tak boleh detect. Jadi kalau ada orang tanya lebih bawah daripada tu, tak boleh lah. Kalau atas daripada dia tadi 0.23. Ni 0.23. Nampak? So dia boleh detect lah. Dia boleh bunyi Nampak? Pointer original kan, you beli mahal, mestilah dia ada lebih beza dengan yang beli murah kan. Kalau beli yang murah, maksudnya dia punya sensor tu mungkinlah tak sempurna dan mungkin dia punya kualiti pun low. Yang ini saya jual $700.5, murah dah sebenarnya. Kalau nak murah lagi, saya pun tak tahulah sebab saya bagi warranty yang ni 2 tahun. 2 tahun warranty untuk model ni. Okey, ni jangan tanya jarak lah sebab memang barang kecil memang susah lah nak dapat jarak yang jauh. Nanti kan ada yang tanya berapa jarak boleh sampai 1 meter. Memang tak logik lah sebenarnya. Tak. Benda ni memang tak sampai 1 meter pun. Kalau benda kecil macam ni, contoh, maksudnya dia rapat lah tu. Dalam berapa, boleh tengok dengan video ni. Macam tu lah. Tapi ni pun dah cukup memadai dah sebenarnya. Kalau dia boleh detect dengan baik 0.2 ni pun dah memang 2/3 ni memang kira cun lah. Kalau dia lebih besar daripada ni, 0.23, 0.3 dan ke atas, memang confirm lah boleh detect. Kalau 0.23 boleh detect. So item yang lebih besar daripada 0.23 tu memang dia senyum lah. Makin lama makin jarak lah kalau makin besar. Okay, right? Clear
Okay, untuk item 0.6 ni memang confirm lah dia boleh detect dan mungkin dia lebih jauh. Sebab dia punya surface tu besar. Contoh kan. Nampak? Nampak jarak dia pun dah lebih jauh kan. Ni macam ni. Ni full sensitivity. Saya set tadi full sensitivity. Ni kan. Full sensitivity. 2 tone dan jarak dia. Nampak? Macam ni. Okay. So kalau mata wang sekecil macam ni, memang lagi senyum lah dia detect. Alright. Kalau dia lagi besar memang lagi dalam lah detect. Lagi besar lagi syok lah dia. Contoh macam ni. Anting-anting kan. Anting-anting ni berat. 1 gram lah. 1 gram. So tak ada masalah bagi dia. Memang dia boleh detect. Kalau besar lagi, memang confirm boleh detect. So tak perlulah saya buat video kot. Alright. Kalau siapa berminat, boleh call saya Hairul 012-630-7782. Boleh tengok video ni, boleh sebar-sebarkan siapa yang berminat untuk cari item-item John, untuk cari item-item nak cari kabel dalam dinding pun boleh, nak cari besi dalam dinding ke segala benda lah. Sebab ni adalah sejenis metal detector juga. Dia akan mengesan semua jenis logam. Cuma dia ada bunyi lah, dia tak jadi display. Dia tak adalah dekat sini display dia tulis emas, perak, tak ada. Dia akan detect dan dia akan bunyi. So bunyi ni kita boleh setting lah, dia ada 2 tone. Satu bunyi besi, nak off besi pun boleh, nak on besi pun boleh. Dan dia punya sensitivity ni pun kita boleh adjust. Kita nak rendahkan sensitivity, nak tinggi. Yang ni saya pakai maksimum lah. Alright, boleh tengok video saya lain lah, sama ada dekat YouTube ataupun dekat TikTok kedai metal detector. Alright, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.